terima kasih RTM kerana menjadi hos kali ini. Saya merasakan ini satu saat yang penting untuk kita mengeratkan silaturahim, saling bermaafan, saling bertegur sapa. Baru-baru ni kita juga telah bersama-sama dengan rakan-rakan MCMC, Finas, Jabatan Penerangan, JCOM. Kita telah memulakan program kempen Internet Selamat di SK Bido 2 seperti yang dipaparkan tadi. Ini adalah sekolah pertama dari 10,000 sekolah yang akan kita santuni untuk meningkatkan kesedaran di kalangan para pelajar beri pentingnya anak-anak bawah 13 tahun tak payah main media sosial langsung. Saya minta warga Kementerian Komunikasi, sekiranya anda ada anak-anak bawah 13 tahun, jangan beri mereka akses kepada TikTok. Kecuali tuan-tuan, puan-puan ada di situ untuk mengawasi mereka. Kadang-kadang benda yang ditunjukkan dalam media sosial ini bukan semua baik belaka. Kadang-kadang macam-macam. Dan saya minta supaya warga Kementerian Komunikasi juga berhati-hati, elakkan dari menjadikan peranti-peranti kita ini digital nanny, pengasuh digital. Kita serah tablet ke, handphone ke, dan biarkan anak-anak untuk bermain ataupun menonton apa sahaja. Ini akan membuka ruang kepada pelbagai pihak, scammer, pedophile dan macam-macam lagi mendapat akses kepada anak-anak kita. Dan kita perlu pastikan mereka diselamatkan daripada penjenayah-penjenayah cyber ini. Saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 bagi Radio Television Malaysia, RTM. Filem Baranaga ataupun Blood Brothers yang diusahakan oleh Scope Productions adalah filem tempatan dan telah mendapat sedikit bantuan sumbangan daripada program Filming in Malaysia Incentive ataupun FIMI sebanyak RM1 juta. Kalau sebelum ini, FIMI dikhususkan untuk filem-filem luar negara. Tapi kita telah mengubah sedikit dasar membolehkan syarikat-syarikat penggambaran, perfilman tempatan, produksi tempatan untuk menerima manfaat ini. Apakah kebaikannya? Kerja mesti siap, baru rebate diterima. Ini antara lain setelah kita menginsafi teguran yang diberikan oleh Jabatan Audit Negara dalam laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2023 yang menyatakan dana kandungan digital pada waktu itu perlu ditambah baik. Tanpa kita mengekang usaha untuk menghasilkan karya-karya yang baru. Jadi saya lihat filem seperti Baranaga ini mencapai maksud, mampu kita bantu melalui rebate FIMI. Saya difahamkan dalam tempoh 4 hari tayangan yang pertama, dia telah berjaya mengutip lebih RM21 juta kutipan di box office. Jadi ini satu pencapaian yang sangat-sangat baik. Saya harap kita dapat teruskan, tingkatkan produktiviti, gaji dah naik dan akan naik lagi hujung tahun ini. Ya. Dan kita kena pastikan rakyat faham usaha dan program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan termasuk program sumbangan asas rahmah ataupun SARA dan juga apakah manfaat yang telah kerajaan madani berikan kepada rakyat.